Kalau korang plan nak pergi ke Australia, korang jangan lupa satu benda yang paling penting ni, iaitu visa ataupun Australian ETA, Electronic Travel Authority. Kat sini aku akan share step by step macam mana nak apply visa Australian ETA. Jom. Okey, untuk kita rakyat Malaysia, kerajaan Australia mewajibkan kita untuk apply visa sebelum masuk ke Australia. Jadi selama tempoh sah visa ETA itu 1 tahun tu, korang boleh stay dekat Australia selama 3 bulan. So sebelum korang apply visa, korang kena sediakan 2 benda yang paling penting ni, iaitu yang pertama pasport korang yang masih sah, yang masih lagi belum expired, dan juga yang kedua korang kena ada handphone yang ada NFC sebab ia akan digunakan untuk korang apply visa korang nanti. Korang kena ambil gambar dan juga scan chip yang ada pada pasport korang. Dah ada 2 ni, korang boleh proceed untuk apply visa. Jom aku share step by step macam mana nak apply visa. Okay, step yang pertama, yang paling mudah, korang ambil handphone korang, korang search dekat Play Store dan juga ataupun App Store, search Australian ETA dan korang kena download apps tersebut. Okey, selepas saja korang download je apps Australian ETA itu, bila korang buka dia akan minta 6 digit angka korang kena masukkan sebagai password untuk korang login kepada apps. Password ni dia hanya digunakan untuk login kepada app saja, dia tak boleh gunakan kat tempat lain. Okey, dekat web nanti kita ada password lain. Okey, lepas korang dah berjaya login kepada apps, korang boleh start untuk new ETA dan dia akan tanya consent agreement. So korang scroll je sampai bawah dan klik agree. So selepas daripada tu korang boleh start apply. Dia akan bagi step by step lah macam mana nak apply visa ni. Yang pertama korang kena scan passport data page. Dari muka depan tu korang ambil gambar, lepas tu kena read passport chip, lepas tu yang ketiga confirm passport information, korang check balik semua, dan yang keempat take applicant photo, kena ambil gambar, korang kena make sure gambar korang masuk, dan yang kelima korang kena jawab beberapa soalan yang ditanya lah. Soalan-soalan mudah je, jangan risau. Okay, so dia akan pergi ke next page, iaitu korang kena scan, bukan scan, kena ambil gambar pasport korang. So kena pastikan muka depan maklumat yang ada dekat pasport tu korang ambil gambar first. Selepas daripada ambil gambar, korang kena scan chip pasport korang. Macam mana cara dia? Hanya letak dekat belakang phone korang lah, macam korang scan card tu. Pastikan phone korang ada NFC. Okay, so selepas tu dia akan keluar lah maklumat yang dah di scan dekat chip tu. Korang kena check, pastikan maklumat yang betul. Dia akan letak nama penuh tu dekat family name. So jangan risau, dekat given name tu biar kosong tak apa, sebab dia dah scan automatic daripada chip kan. So selepas daripada tu dia akan tanya beberapa soalan lah nanti. Soalan-soalan dia senang je. Dia akan tanya contohnya macam ETA type, korang cakap lah tourist. Lepas tu are you the applicant? Yes. Applicant is outside Australia, korang cakap lah from Malaysia. Okay, lepas tu ada declaration, korang cakap yes. Lepas tu dia akan tanya soalan